Hari ni kita nak pergi selangkah lagi ke depan. Fatimiyah ni kerajaan Syiah. Syiah dia tak tahan sebab sepatutnya revolusi yang berlaku di Abbasiyah dulu menaikkan Syiah. Tetapi rupanya yang naik itu sunnah juga. Pemimpin-pemimpin Abbasiyah menaikkan sunnah. Maka orang-orang Syiah ambil jalan untuk keluar dan memberontak, taklah memberontak sangat. Keluar dan mereka conquer kawasan Mesir dan menubuhkan kerajaan Islam Fatimiyah. Okay, Fatimiyah di mana? Di Mesir. Sumbangan Fatimiyah juga banyak dalam bidang ilmu. Mereka lah antara yang menubuhkan Universiti Al-Azhar sekarang. Tetapi kuasa Allah SWT, Mesir dulu merupakan pusat Syiah. Memang Syiah kau-kau lah. Tetapi sekarang Alhamdulillah menjadi pusat sunnah. Dan Azhar sendiri menjadi pusat keilmuan para da'i sunnah kan. Asalnya adalah orang Syiah. Bagaimana tengok Allah Ta'ala mengubah peringkat. Dia memang politik. Lepas tu dia pecah kepada Syiah Zaidiyah. Syiah Zaidiyah ni disebut dalam buku sejarah barat Syiah Imam 5. Maksudnya perpecahan berlaku bila kan dia percaya ada imam setiap zaman. Macam ni. Dia percaya setiap zaman ada imam dan imam seterusnya itu adalah anak imam yang sebelumnya. Masalah berlaku bila imam yang kelima itu, imam saya tak ingat nama tuan cek anak dah ramai. So dia berpecah. Anak dia yang mana satu jadi imam. Maka di situlah Zaidiyah keluar. Zaidiyah kata ni tak betul dah. Sebab tu sampai sekarang orang masih berpegang Zaidiyah adalah mazhab yang betul. Pasal dia tak kritik sahabat, semua dia cuma berbeza fiqh je. Dia pun mengikut mazhab Ja'fari kan, dia pun punya fiqh. Lama kelamaan dia mai ke akidah. Tapi saya tak sure dalam Fatimiyah ni dah ada ke Syiah yang akidah. Cuma memang di dalam Fatimiyah ni, di hujung Fatimiyah, depa dah tambah azan. Hayya 'alal amal tu Fatimiyah buat. Ada kan hayya 'alal solah, hayya 'alal falah, hayya 'alal amal kan. Itu Fatimiyah buat. Sampailah nanti Seljuk mai dia buang. Fatimiyah juga selain daripada dia buka Mesir, dia memajukan Mesir, dia juga pernah masuk ke Sisili. Pulau Sisili di selatan Itali. Bagaimana kerajaan Aghlabiyah masuk ke Sisili, menjadikan Sisili itu Islam. Sisili adalah empire Islam dulu. Okey, lepas tu Fatimiyah masuk menewaskan Aghlabiyah. Pun Islam juga dalam tu, cuma jadi Syiah. Lepas tu Aghlabiyah ambil balik. Itu satu cerita yang panjang lah. Tetapi depa ni kuat, Fatimiyah ni kuat. Sampai satu tahap kita ada Abbasiyah, Fatimiyah, Umayyah, Andalus, Umayyah kan. Satu masa, satu range, ada 3 khilafah. Dalam 3 tu, satu ni tiba-tiba jadi kuat. Dia lebih kuat berbanding 2 ni. Sebab Baghdad masa tu, jangkauan dia terlalu besar sampai tahap dia tak sempat cover. Yang kedua, penyakit yang menimpa Baghdad masa ni, khalifah terlalu orang kata kaya. Dan dia tak biasa, dah tak lasak-lasak macam khalifah dulu dah dan sebagainya. Maka khalifah mengupah golongan mamluk. Itu maksud mamluk. So, setiap orang khalifah dia ada mamluk sendiri. Mamluk ni orang Turki yang hidup nomad, hidup gasar ni, depa ambil daripada kecil, bila depa jajah, depa ambil mai duduk di istana, depa belah sampai dia doktrinkan untuk sangat ikut depa, sangat setia pada depa. Problem dia bila khalifah buat macam tu, menteri-menteri pakat buat macam tu juga. Dia jadi trend. Semua orang, setiap orang menteri pakat adalah mamluk masing-masing yang menjaga dia. Mamluk keliling yang jaga. Ramai, seorang dapat ramai. Kaya macam tu, khalifah lagi ramai lah. Maka akhirnya apa berlaku? Mereka sampai tak buat kerja pasal disebokkan dengan mamluk dan selesa, orang tak berani sentuh mereka sebab mereka dah gak ramai. Maka masa tu terjadilah pemerintahan mamluk, golongan hamba. Tapi sat sangat lah. Nanti mamluk ni juga yang kalawan dengan yang ni. Yang berjaya menewaskan Mongol. Tapi mamluk Mesir, dia mamluk ni golongan hamba. Ada mamluk Turki, ada mamluk Parsi, ada mamluk Mesir. Masa ni bila kabinet pun sibuk dengan urusan politik depa lah, depa ada Sheraton Move, Eastern Move, semua tu dah lah kan. Maka di sini ada geng-geng Parsi. Di sini pula ada, saya nak buat bintang lah, geng Parsi. Kalau tuan-tuan baca buku sejarah barat, buku Islam saya tak jumpa. Bukan tak jumpa, buku Islam di rumah saya ni banyak buku lama, Ibn Katsir, Ibn Khalqan. Yang lebih moden saya ada buku putih banyak. Jadi mungkin yang buku Arab ni mungkin sebelum zaman ni ikut. Tapi yang pastilah zaman ini geng-geng Parsi duduk di dalam Baghdad. Maka geng Parsi mengumpulkan kekuatan mereka, akhirnya mereka menubuhkan kerajaan mereka sendiri, iaitu dinasti Ghaznawi. Parsi lah.
ada seorang kerajaan naik nama apa? Sultan Mahmud. Sultan Mahmud Shah. Orang satu lagi Samanid, Bani Samanid. Tak terkenal kan? Biasa dengar tak Samanid? Korang dengar kan? Tetapi di dalamnya ada Ibnu Sina, Al-Farabi, Ibnu Maskawai. Sebab tu saya kata, ada orang yang dia terkenal sampai kerajaan dia orang tak kenal. Macam Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Kerajaan dia Ayyubiyah, tapi orang tak biasa dengar. Sebab tenggelam kerana namanya begitu besar. Ada macam ni lah. Sama ni orang tak kenal. Orang lebih kenal Ibn Sina, Al-Farabi, bin Mas'ud. Iaitu kerajaan yang banyak membantu keilmuan. Kemudian zaman Sultan Mahmud dalam Ghaznawi ni, Sultan Mahmud Shah, kemudian anaknya Sultan Masud Shah. Sultan Mahmud Shah ni, dia upah seorang penyair nama Firdausi untuk karang hikayat Raja-Raja Parsi. Nama hikayat itu Syahnamah. Sampai sekarang tuan-tuan boleh cari internet ada Syahnamah. Sebab Syahnamah jadi rujukan rasmi di Iran sekarang. Syahnamah, dia menjadi sumber epik di Iran. Macam kita Husyatus Salatin. Firdausi ni, dia karang satu epik. Nama Syahnamah ni menceritakan tentang dua orang lelaki. Seorang nama Iran, seorang nama Tiran ataupun Turan kan. Iran ini adik, Tiran ni abang ataupun terkali. Tapi dua beradik yang raja dua-dua orang ni akhirnya bertelingkah dan sebagainya lah. Cuma digambarkan Iran ini adalah orang Parsi, Tiran ini adalah orang Turki. Digambarkan macam tu dalam syair ini. Dan zaman ini tuan-tuan adalah zaman 300 lebih tau. Zaman pembukuan hadis, zaman Imam Bukhari tadi 256. Bermaksud Alhamdulillah selamat dah hadis masuk buku. Kalaulah Imam Bukhari mai selepas pada ni, saya rasa buat hadis palsu lagi banyak. Zaman ni tuan-tuan ada hadis yang dibuat oleh orang Parsi. Kata bila mana Allah Ta'ala marah, Inna Allah Azza wa Jal Iza ghadab fa'anzal al-wahyu bil Arabi. Allah Ta'ala bila dia marah, dia akan turunkan wahyu dalam bahasa Arab. Wa iza radhi, bila mana dia reda, dia akan turunkan wahyu bil Farisi. Dia macam tu. Lepas tu orang Arab balas balik. Dia twist je. Allah Ta'ala bila mana dia marah, dia turun wahyu dalam bahasa Parsi. Bila mana dia reda, dia turun wahyu dalam bahasa Arab. Macam tu lah. Kemudian orang Parsi buat syair. Orang Arab di padang pasir masih makan belalang. Sedangkan kami disebut satu nama tempat di Iran ni lah. Saya tak ingat nama tempat tu. Sedangkan kami di Parsi, anjing pun makan ayam ais. Dalam dia punya syair. Maksud tu pertelingkahan orang Iran dengan orang Parsi dengan orang Arab sangat dahsyat lah. Hampir hari ni lah Iran dengan Saudi bergaduh kan. Tapi dulu konteks lagi lah Arab dengan Parsi. Masa tu Turki okey lah. Turki sedang ni yang penting. Turki dalam diam. Dia dalam diam. Parsi dengan Arab kau-kau macam tengok terlingkar. Masing-masing buat hadis palsu, masing-masing klaim. Mujuk saya kata, Imam Bukhari dia bukukan awal lagi lah. Kalau tidak, nanya kita. Hadis palsu banyak tentang kaum ni. Sampai ketika mana, naiklah geng Tiran ataupun Turki, Turks ini yang membentuk kerajaan Seljuk. Madinah, Mekah, Haramain masih bawah pemerintah yang asal Abbasiyah, pusat. Mereka ni macam sepatutnya mereka kena taat kepada Abbasiyah. Tapi mereka tarik-tarik keluar. Sepatutnya kena taat pada bahasa macam kita ceritakan konsep khalifah kena taat kepada yang establish masa tu. Tapi depa yalah depa tengok Umayyah pun keluar. Kan lepas tu pakat keluar habislah Samanid, Safawi, Ghaznawi pakat keluar habis. Fatimiyah, Qahirah tu dia letak nama. Qahirah tu adalah kejayaan, kota kejayaan depa. Bila depa dapat menumbangkan empayar Sunni di sana, depa buat, depa namakan Qahirah. Baik. Maka zaman Sultan Mahmud dia bagi grant research. Mana bagus jugalah Ghaznawi ni kepada orang yang pandai. Orang yang pandai ada elang. Ni yang penting. Orang pandai dalam pemerintahan Ghaznawi Sultan Mahmud Shah dapat elang. Dia cepat elang sebab dia pandai. Dahsyat betul. Okey. Kemudian usaha penggalakan penterjemahan bahasa macam yang Baghdad buat. Kemudian selepas dia mati, Sultan Mahmud Shah ni digambarkan sebagai sultan yang sangat kuat. Dia memang kuat. Dia perang dengan Rom masa tu, orang Rom Barat dah duduk main sini kan. Dia menang, dia mengalahkan puak-puak Frank, puak-puak Viking, puak-puak apa lagi yang duduk main ni kan. Pasal puak yang duduk memberontak main ke tanah Arab ni, puak-puak Viking dengan puak-puak Frank. Okay, kemudian nanti akan main puak Norman. Norman itu puak cucu cicit pada Viking, tak apalah. Tapi Sultan Mahmud Shah ni menang. Lepas tu anak dia, Masud Shah pun macam tu juga. Dikatakan Masud Shah lagi power. Kuda dia bergerak lambat. Bukan sebab malas, tapi sebab otot kuda dia macam dengan gajah digambarkan. Macam mana otot unta macam dengan gajah? Digambarkan lah. Tapi memang dia berotot. Kuda yang berotot. Sampai bergerak lambat. Bukan kerana, buku kata bukan kerana lemak, tetapi kerana ototnya. Memang sangat kuat lah Sultan Mansur Shah ni.
Bila ayah dia mati, ayah dia Sultan Mahmud tadi mati, masa tu kebetulan dia pergi berkandak khalifah di Baghdad nak bina hubungan. Dia dengar cerita ayah dia mati, kemudian menteri-menteri buat satu move yang lain, pergi lantik adik dia. Adik dia slow sikit, maka dia balik all the way pada Baghdad, pergi ke Ghaznawi ni tempat depa ni. Dia tangkap adik dia yang jadi raja masa tu, dia congkeh 2 biji mata adik dia. Itu ada perebutan jawatan dah ada pada dulu lagi. So sekarang tak pelik lah. Dia memerintah bila adik dia dah mati, dan dia memang digambarkan masuk Shah ni sangat power. Tiba-tiba Allah Ta'ala hadirkan kerajaan ini. Ingat tak tadi? Iran ataupun Parsi bergaduh teruk dengan Arab ni. Masing-masing klaim kamilah peradaban. Yalah Ibn Sina semua ni Parsi kan. Al-Ghazali Parsi. Tapi tak bergaduh pun. Ulama tak bergaduh ni, orang awam ni. Berbangga dengan bangsa pun bahaya juga. Berbangga dengan bangsa tak apa. Tetapi berbangga sampai tahap jadi asabiah, itu yang problem. Dan jadi macam tu, Tuhan hadirkan Saljuk. Bani Saljuk ini pemerintahan Turki. Bangsa Turki. Okay, bangsa Turki yang dalam diam tiba-tiba dia naik. Tuan-tuan bayangkan bagaimana Saljuk menumbangkan geng-geng Samanid, Buwaihi semua ni, Ghaznawi ni yang sibuk dengan harta, sibuk dengan bergaduh. We have no time for that. Kami nak berjuang saja. Saljuk ni dia memang warrior lah. Saljuk inilah yang hari ni lahir keturunan Turki sekarang. Yang Erdogan and so on ni Saljuk, from Saljuk. Bahkan orang buat kajian, Erdogan itu dia main daripada salah seorang pemerintah Saljuk ni. Maka di celahan itu Allah Ta'ala hadirkan seorang lelaki nama dia Alip Arsalan. Sultan Alip Arsalan ni tuan-tuan, misai dia panjang, misai dia panjang sampai bila dia pergi perang, dia boleh selimpang kiri dan kanan. Sultan Alip Arsalan ni misai, bukan janggut, misai. Dan bayangkan yang tadi Sultan Masud punya kuat, kalah dengan dia ni lagi kuat. Sangat kuat. Ali Arsalan ni tuan-tuan, warak, satu dia warak lah, yang kedua dia sangat kuat. Habis tumbang ni, Frank ke, Viking ke, Arab ke, Parsi ke, habis dengan dia. Masa ni Saljuk naik. Ni zaman dia. Okay. Saljuk naik betul-betul punya ni. Habis pakat tumbang habis. Sampai masa ni Abbasiyah di Baghdad macam tak ada nilai. Tetapi baiknya Sultan Arsalan, dia tak bergaduh dengan khalifah sebenar. Bukan khalifah sebenar, Abbasiyah yang true. Dia tak bergaduh. Tetapi untuk dia tunduk pada kawan ni, senang amat macam ni. Saya minta maaf tuan-tuan, saya bukan politik ni. Saya bukan politik ni, saya ulang sekali lagi. Malaysia duit tak ada, miskin. Tiba-tiba di bawah Malaysia ada Selangor dan Pulau Pinang yang kaya. Kami negeri bawahan, tapi kami kaya lagi pada awak. Ibarat macam tu lah. Seljuk ni dia bawah lembayungan zaman Abbasiyah. Tetapi dia lebih hebat, lebih agung, lebih great daripada Baghdad masa ni. Tapi baiknya Arsalan ini, dia tak bergaduh dengan khalifah. Dia ambil jalan itu, tak bergaduh. Kalau dia bergaduh, dia menang. Pasal dia terlalu kuat masa ni. Dan Sultan Ali Arsalan macam biasa, dia kuat agama, dia mentaati ulama dan sebagainya. Cuma cerita yang lebih terkenal tentang Ali Arsalan adalah cerita apa? Bila mana dia membantu membebaskan negara-negara Islam daripada cengkaman orang masa ni, kita ada ancaman baru, Port Frank. F-A-R-A-N-K, Port Frank. Masa ni tuan-tuan, berlaku revolusi di Eropah. Ada Port Frank, Anglo-Saxon, ada 3-4, ada Vandal, Viking, Norman, ada lagi, saya tak ingat ada lagi 2 kot. Ini pergi ke England. Ini mai ke Arab, mai ke belah-belah Arab, Afrika ni. Ini pun mai juga ke Baitul Maqdis. Dia akan buat berperang salib nanti. So dia pun mula pi. Okey, ini pemerintahan Anglo-Saxon di England. Anglo adalah Port Angle. Okey, ataupun Ange disebut dalam bahasa orang putih lama. Ataupun Ange. Sama lah bunyi dia, Ange. So, England itu main dari sini. Tanah orang Angle. Okey, tapi dia ada pergabungan dengan Anglo-Saxon nanti. Kerajaan terakhir nama King Harold 1066. Dia mati, Port Norman ni ambil alih. Tak apalah yang itu di England. Cuma nak beritahu, pemerintahan Port Gasar ini di Eropah menjadikan Eropah itu zaman gelap. Sebelumnya Eropah adalah Rom. Kalau orang tanya, Ustaz, dulu Rom kan hebat ke, the great Rome kan? How come Eropah boleh jadi Dark Ages? Inilah revolusi. Geng-geng orang Gasar masuk. Benda yang sama berlaku di Arab. Orang Gasar daripada nomad, daripada Mamluk Turki naik, Mamluk Iran, Parsi naik. Tapi mujuklah dia nomad ataupun Mamluk Islam, dia ada Islam dalam hati dia. Yang ni tak ada. Sebab tu menjadikan Eropah runtuh. Siapa yang main bantu Islam balik sebenarnya? Okey, tak apa, tuan-tuan jangan pening yang tu. Saya cuma nak beritahu, Frank ini main ke Arab. Dia mula pergi jajah satu-satu kawasan di tanah Syam. Dia dah nak masuk Baitul Maqdis dah.
Kat sini. Berjumpalah dia dengan Sultan Ali Arsalan. This is the epic. Keluasan Seljuk ini sampai ke banjaran Kaukasus. Tapi center dia dekat Parsi, dekat Iran. Iran dan Turki lah, kawasan yang luas dia. Walaupun dia di Bani Turki, Seljuk, tapi ialah zaman itu kan, sebab dia defeat geng Parsi yang Ghaznawi tu. So dia take over that place lah. Okay, tetapi dia keluasan dia membentang sampai ke banjaran Kaukasus. Masa ni berlaku pertembungan antara tentera Sultan Ali Arsalan dengan tentera Frank ataupun tentera Kristian yang mai, gabungan Perancis gabung dengan Jerman, bergabung dengan Georgia. Okey, berapa orang? 300,000 datang nak menggempur tentera Sultan Ali Arsalan yang ada 20,000 orang. Maka Sultan Ali Arsalan pergi jumpa dengan tok guru dia, Muhammad bin Muslim Al-Bukhari. Bukan Imam Bukhari lah, keturunan tu lah kot. Okay. Tanya, menangis. Maka tok guru dia kata, doa kepada Allah minta bertunjuk. Pasal orang Islam bila masuk berjuang, dia tidak pernah kalah. Once dia masuk jihad, dia tidak akan kalah. Sama ada dia mati, dia akan masuk syurga. Dia menang, dia akan dapat tahta. So, there is no need for you to worry. Tok guru dia bagi motivasi kepada dia. Dan dia berdoa kepada Allah. Tok guru dia pesan kepada dia, kalau boleh delaykan perang itu. Bukan delay macam mana? Delay sampai hari Jumaat. Sebab dia duk syak mati lah. 300,000 gabungan negara-negara barat ni. Gabungan mereka ni kan, alliance ni nak lawan dengan Islam. Masa ni seorang yang tak mau tolong ni. Tanya habis semua tak mau tolong. Maka Sultan Ali Arsalan bagi tahu kepada tentera dia, awak tak dipaksa duduk dengan saya. Kalau awak nak stay sini, saya tak boleh janjikan apa, melainkan syurga je. Tapi kalau awak nak balik, saya tak boleh halang awak. Sebab ini one way ticket. One way ticket, kata Ali Arsalan. Minta bantuan habis ni, semua ni. Masa tu ada lagi. Fatimah pun baki ada lagi. Samanid Safawi ada lagi. Bukan tak ada, ada sikit-sikit. Abbasiyah masih utuh di Baghdad, masih ada. No, tak payah. Seljuk menghadapinya seorang. Tak mau tolong, sengap. Maka sampai Sultan tunda, minta tolong semua, tak mau tolong Islam. Ini nasib kita yang hari ni pun macam tu lah. Kafir bersatu, kita berpecah. Ya? Undi mereka solid, undi kita berpecah. Maka Sultan Ali Arsalan apa dia buat? Dia tunda sampai hari Jumaat. Pagi tu dia bangkit, dia siapkan kelengkapan. Masa ni dia pun duk siap kelengkapan dengan manjanik, dengan peluru, dengan meriam, dengan apa ni? Kelengkapan di sini apa? Pedang, dan ada satu benda yang Sultan Ali Arsalan siapkan. Kalau tuan-tuan baca sejarah ni, tuan-tuan boleh mengalirkan air mata lah. Bagi saya satu epic lah, Sultan Ali Arsalan ni. Sampailah dia kumpulkan semua tentera dia, tanya, berapa orang yang dah balik? Maka pegawai dia beritahu, wahai tuanku, tak ada. Siapa pun tak mau balik. Semua nak berjuang dengan tuanku, nak masuk syurga dengan tuanku. Dia satu perasaan yang macam mana tuan-tuan? Kita minoriti, kita 20,000. Adik-beradik kita ramai, satu dunia berjuta, tapi dia tak mau tolong kita. Mungkin Palestin rasa perasaan ni. Maka you tak terikat, you nak keluar Palestin, you keluar lah. Tapi kami tak mau keluar. We choose to stay here. Kami pilih untuk nak bersama dengan tuanku. Tuan-tuan tahu apa Sultan Ali Arsalan buat? Apa dia terjun kita Sembahyang Jumaat, dia baca khutbah lah, dia Sultan. Dia baca khutbah, dia ingatkan tentang kematian, dia tiup lah semangat-semangat jihad dan sebagainya. Dia turun pada khutbah, dia imamkan Jumaat. Selesai baca doa, dia bagi khutbah jihad. Kemudian dia buka satu peti benda yang dia siapkan itu. Tuan-tuan tahu benda apa? Kain kafan. Dia kata, ya Allah, ini pertempuran aku yang terakhir. This is one way ticket. Aku akan mati sekali lagi. Sebab aku akan berhadapan dengan gabungan 300,000. 20,000 tuan-tuan. Dari segi ratio macam mana? Seorang berhadapan dengan 15 orang. Dan dia pun ada kelengkapan dengan segala benda. Kita cuma ada pedang je. Maka Sultan dia ambil kain kafan, dia membalutkan tubuhnya. Okey, ada setengah kata bukan kain kafan balut tubuh, balut kepala je. Okey, cuma yang autentik yang saya baca 3-4 versi, dia dua kain tu dia balut kepala dan dia pakai jubah putih. Sebab dia kata bila aku mati lagi tanamkan aku dengan jubah ni. Biar jubah ini jadi saksi aku berjuang jalan Allah. Bila dia buat macam tu tuan-tuan, sambil dia duk ikat sorban dengan jubah putih tu, dia duk pakai tu, tentera dia menangis tengok tentera semuanya cari kain putih pakai. Disebut sebagai pertempuran kafan. Macam tu, setengah orang rujuk. Manzikat War ni lah pertempuran kafan. Dia 463 atau 464 lah. Pasal dia bulan lari. Ya, kalau dari sudut Masih 1071.
Saya tak ingat bulan dia berapa, so takut dia lari hijrah. Pertempuran Kafan, Manzikat War. Di mana? Di Manzikat. Maka bertemporlah 20,000 tentera Islam bertempur dengan gabungan 300,000 tentera kufar. Lawan tuan-tuan, kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Islam ni yang mati sikit je. Yang ni mati punya ramai dan depa lari balik. Masa ni pemerintah depa nama apa? King Romanus, ataupun dalam buku Orang Putih Armenus, sama ya. King Romanus punya angkuh ni. Tapi bila lawan, akhirnya tentera dia ni, rakyat dia lari meninggalkan dia. Tinggallah dia dengan saki-baki setia. Maka ditangkap oleh Sultan Ali Arsalan, tangkap Romanus ni. Sultan Ali tanya, "Awak nak saya buat apa kat awak?" Kata Sultan Raja Romanus yang angkuh ni, ada dua lah, sama ada bunuh ataupun maafkan. Kalau awak di tempat saya, awak buat apa kat saya? Dia kata Romanus, aku akan bunuh. Kata Ali Arsalan, saya akan buat lagi teruk pada tu. Terkejut Romanus, apa yang lebih teruk daripada bunuh? Apa dia? Kata King Romanus, bebaskan. Bebaskan tu lebih teruk. Orang jadi heran, kenapa lebih teruk? Ini kebijaksanaan King Ali Arsalan. Dia bebaskan King Romanus, kemudian dia hantar pegawai dia 4-5 orang, iringi King Romanus balik ke negara dia. Kemudian bagi duit lagi dekat dia untuk belanja nak balik. Teruk apa macam tu Ustaz? Baguslah. Ini King Ali Arsalan. Ulama, umara, pemimpin dulu yang melihat 20 tahun ke depan. Bukan dia nak selesaikan hari ni, 1-2 hari ni, tak mau. Yang ke depan apa akan jadi. Meski orang kata bodohnya bagi duit kat orang kafir kan. Tapi tidak. Apa dia buat? Bila King Romanus balik dengan wang orang Islam, diiringi oleh pegawai Islam, dia bahkan dimusuhi oleh orang kafir di tempat dia. Sebab rakyat dia ingat dialah petualang. Dialah yang pakat dengan asal. Orang kafir ingat macam tu. Sebab tu Raja Arsalan bagi duit kat dia. Sebab tu semua mati, dia tak mati. Sebab tu bila dia balik, saya diiringi lagi. Maka orang-orang Kristian di Eropah ni memang fight dengan dia sampai dia mati. Bukan bunuh pun. Bukan lawan. Berlaku revolusi, berlaku kudeta, orang halau dah. King Romanus ni jadi sebuahnya gelandangan. Piniri tu orang tak mau, piniri ni orang tak mau. Akhirnya dia mati terbuang. Bagaimana bijaknya Ali Arsalan buat dekat King Romanus yang sangat angkuh ni. Pasal dia kata apa? Kami akan sampai ke Baitul Maqdis, kemudian kami akan pergi ke bumi Muhammad, Madinah. Nak tengok Muhammad kamu boleh bantu kami ataupun tidak. Ucapan dia. Kalau ikut, sat lagi ada seorang lagi yang cakap bahasa yang sama. Dia pun cukup benci kat Rasulullah sampai sekarang lah kan. Masa orang yang satu lagi kata tu, dia kena berhadapan dengan ni, Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Sultan Salahuddin ada ayat lain, ada cara lain. Tapi uslub Sultan Ali, aku bagi kesakitan zahir dan batin lah. Kesakitan fizikal dan kesakitan mental. Dia kena teruk tuan-tuan. Dituduh pengkhianat sedangkan dia berjuang. Sakit tuan-tuan. Kalau tuan-tuan berjuang untuk rakyat, buat ni, tiba-tiba orang kata tuan-tuan lah penipu, tuan-tuan lah pengkhianat. Sakit. Betul tuan-tuan. Dia bila kita tolong orang, tiba-tiba orang yang main kemudian kata, hang lah yang jahat. Kita rasa macam aku tolong kot. Ya kan? Yes, dunia memang tak adil. Adil di mana? Adil di akhirat saja. Kalau Tuhan buat dunia ni adil, tak perlu ke akhirat. There is no need for mahkamah. There is no need for mahsyar. Dunia tak adil tuan-tuan. Seminggu 7 hari. Bahagi 2 pun tak dapat. Memang tak adil dunia. Nak cari adil dalam dunia, kita akan mati dalam pencarian. Karena adil cuma dapat di akhirat. Okay? Tetapi kalau kita melihat keadilan itu di sudut mata pandang ilahiyah, kita akan rasakan, yes, ada keadilan pada dunia ni. Di mana? Keadilan pada dunia ini terletak pada akhiratnya. Bila Manzikat War, Islam menang. Kan saya kata tadi, Turki sajuk, tak ada masa nak negotiate, tak ada masa nak hura-hura politik. We fight. Itu Turki punya style. Then, apa dia buat? Ali Arsalan dengan tentera dia masuk ke Nisia, Syam, Baitul Maqdis, Manzikat sekali dah semua dia masuk memerintah. Sebab dia dah halau orang Kristian ni belah. Bila dia halau orang ni belah, orang Kristian tetap kena mai. Sebab apa orang Kristian kena mai? Memang amalan orang Kristian, setiap tahun mereka akan datang ke Baitul Maqdis untuk macam umrah lah. Dia akan pergi Baitul Laham, tempat Nabi Isa lahir, untuk umrah lah, macam tu lah. Tetapi ketika itu yang jaga visa Saljuk. Dulu awak samsing dengan kami, nak main serang kami, bukan main 300,000. Sekarang kami dah menang dengan hampa. Manzikat War ni menjadi satu cerita yang besar di Eropah. Yalah, kami main 300,000, gabungan 3 negara. Macam mana dia ni empire kecil saja boleh menang. Dan masa tu Saljuk pun jadi satu kebanggaan kan. Orang Islam lain semua tu tunduk bawah dia lah masa tu. Bukan tunduk, tak berani dengan dia. Maka orang-orang Kristian ni balik cerita dekat Eropah,
kita kena do something. Yang ni menarik. Orang Kristian, Yahudi, Nasrani tak pernah lengah bila agama dia diusik. Bila ritual agama dia diusik, dia tak perlu tunggu lama. Ingat tak kita bincang dulu buku apa? Negara Yahudi tu, The Jewish State. Ditulis tahun 1896. Buku tu ditulis. 1897, the next year, the following year, terus semua rabai Yahudi bersidang. Bedah buku tu. Dia tak perlukan persidangan 4 tahun sekali. Han tulis tahun ni, buku ni baik, tahun depan kita bincang. Yahudi bincang kitab, even sampai hari ni Quran dia pun bincangkan. Bagi yang bertanya, adakah siri Empire telah pun berakhir? Sebab saya dah janji dengan tuan-tuan, siri Empire insya-Allah lah tak berakhir dalam masa terdekat. Cumanya di mana? Dia begini. Jadi banyak sekatan-sekatan yang berlangsung dekat platform ini terpaksa berhadapan dengan banyak potongan yang saya dipahamkan. Konten-konten pula bila disuarakan, contoh macam kita bercakap tentang negara yang sedang berperang sekarang ni, ada beberapa konten yang dipersekat dan diperblok terus. Dan bukan semua yang kena, saya faham. Macam channel UNES Media Works tu dia dalam radar. Tuan-tuan pun faham lah perbincangan kita tentang politik dunia, tentang Yahudi dan sebagainya. Itu kekangan yang dihadapi oleh UNES Media Works. Saya faham sangatlah sebab saya biasa dalam sana. Tanpa tapisan, tanpa iklan, kita nak mengajak tuan-tuan untuk kita beralih. Kita pergi kepada satu platform iaitu UNES Telegram X Unlimited. Maka siri Empire kita akan beralih masuk ke dalam itu. Tanpa iklan, tanpa tapis, tanpa lapik lah. Lagi cepat anda masuk, lagi cepat anda dapat akses. Empire belum mati. Assalamualaikum.